Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ni di belakang saya adalah tasik korun. Hari ni 9 hari bulan Januari tahun 2025. Jam sekitar 10.21 pagi waktu Mesir. Ini semua ni tasik korun ni. Tasik korun di mana segala harta kekayaan korun satu ketika dulu dikumpulkan di situ, lalu Allah Ta'ala tenggelamkan semua dia. Tenggelamkan. Dan hari ni kita tengok semua ni dah jadi macam tasik je. Tapi luasnya tasik ni macam lebih kurang besar Singapura kot rasanya. Ui, besarnya lah. Tapi tak ada siapa pun nak korek, nak gali, nak cari harta kekayaan korun ni. Tak ada siapa pun. Buat apa? Harta yang dilaknat oleh Allah. Kita nak takkan kita ambil benda tu? Tak payah ambil. Tempat ni pun sebenarnya badi. Jadi bukanlah tempat yang menarik pun. Walaupun kalau dikorek tu memanglah mungkin boleh jumpa harta. Tapi tak ada siapa nak pun harta yang dilaknat ni. Tak payahlah. Tengok betul-betul. Jom kita pergi dekat sikit. Jom kita pergi dekat. Okey, kita ambil daripada jarak dekat sikit ya. Kita ambil daripada jarak dekat. Dekat sinilah di mana tenggelamnya harta korun. Jom kita tengok dekat. Okey. Jom kita tengok dekat. Okey, nak tahu sebenarnya kisah korun ni bukan hanya ada di dalam Al-Quran, malah ada dalam Bible. Cerita pasal korun ni. Orang yang melawan Nabi Musa, bukan hanya Firaun tapi juga korun. Inilah tempat harta karun dia tenggelam. Hari ni tempat ni dah jadi macam apa? Danau yang tak sepatutnya dikorek lah. Tak sepatutnya dikorek buat projek nak cari harta dari dalam. Tak payah. No need lah semua tu. Boleh cari harta kot lain. Then my wife. Anak-anak saya semua ada kat situ. Semua anak-anak saya kat situ. Okey, saya stop di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, di depan saya ni adalah Danau Karun ataupun Tasik Korun, di mana harta segala kekayaan korun ditenggelamkan oleh Allah. Okey, kita tengok dekat atas. Allah, bismillah. Okey, kalau hari ni 9 hari bulan. Hari ni 9 hari bulan Januari tahun 2025. Sekarang di Mesir ni jam sekitar 10 pagi. Okey, di depan saya ni adalah Tasik Korun ataupun Danau Korun, di mana segala harta kekayaan korun itu ditenggelamkan oleh Allah. Nampak macam very mist, tak nampak sangat. Mist. Nampaknya itik-itik je. Luas tasik ni. Luasnya tasik. Siapa yang nak gali harta yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang membuatkan dia jauh daripada Allah Ta'ala? Semua harta emas dia semua ditenggelamkan oleh Allah. Siapa yang nak korek, nak ambil harta ni? Tak ada siapa. Biarkan aja harta tu dia tenggelam saja.